Memang ada keputusan kontroversi lah dengan pengadil ni. Cumanya hok ye nak marahnya, patutnya corner kick semalam patutlah gunalah sebaik mungkin, hatalah dalam box. Tapi apa pergi main masuk. Aduh, rugi semalam. Memang rugi sini. Pak paling rugilah bagi lawannya semalam berkesudahan. Negeri Sembilan 0 jadi 1. Sepatutnya mainan ni boleh seri lah. Kalau lah Negeri Sembilan tak main masuk semalam, sepatutnya boleh seri semalam. First half game ni memang agak menarik lah. Tapi masalahnya pengadil lah adalah buat keputusan kontroversi sikit, di mana Joseph Esso dikatakan kena siku, tapi tak ada check VAR pun. Tak ada lah. Ada masalah lah sikit untuk keputusan pengadil tu. Okey kau penyokong Negeri Sembilan dengan pengadil ni, acu komen bawah. Aduh, kontroversi lah sedikit semalam tu. Tapi walau bagaimanapun, semalam ye sokong Negeri Sembilan tau tu. Cuma nak marahnya minute lah tu. Aduh, sepatutnya tak boleh main gitulah. Nak main masa pun kita tengah 0-0, bukan tengah leading. Terbalik tu. Masya Allah.